Okey, pagi ni kita nak bergerak ke Phuket. Malam tadi kita dah berehat dan tidur kat sini dah. Alhamdulillah, selesa sungguh lah. Wah, ini Amran punya Harley Davidson. Iyalah Amran. Sebelum meninggalkan tempat ni, kita nak berfoto shoot sekejap lah, buat kenang-kenangan. Okey, pagi ni kita sarapan dulu Sarapan dulu di sebuah kedai, namanya kedai apa nama. Tapi kedai ni popular lah. Popular di kalangan penduduk tempatan. Pun banyak rider-rider pun sarapan di sini. Tu kat belakang. Belakang tu ada dia punya homestay kat tu. Cahaya kat tu, tempat tu cantik kat tu. Homestay tu. Ramai rider-rider lepak situ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Mamu. Macam mana tidur semalam? Okey ah? Tidur lena, Mamu. Lena? Lena di boy mimpi. Lena dia. Lena di boy mimpi. Lena di boy mimpi. Saya punya sleeping partner ni. Memang dia ni kan. Bos. Bos. Come here. Kan macam-macam deh. Ni. Mamu nak tanya ni. Malam tadi apa jadi? Malam tadi. Ni. Saya punya si partner ni. Okey, tidur sana okey. Malam nanti sama Mamu. Kita siap bermimpi. Tenang. Ada cek macam mana cek? Saya rebah dulu Mamu. Sampai saya dah hilang tu. Sudah hilang Yang penting lotion tu tak ada. Lotion tu tak ada. Wow, banyak kuih tradisionalnya ni. Wah, kita sarapan dulu lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua tidur semua okey malam. Alhamdulillah. Okey Sempoi. Clear Pak Bara okey Okey. Hari ni kita punya itinerary, kita akan pergi ke Phuket. Tapi sebelum tu kita ada 2 checkpoint. Kita akan stop. Satu dekat Trang, satu lagi dekat Krabi. InsyaAllah kalau sempat kita akan semayang di Krabi. Kita cuba kerja sembahyang Jumaat di Krabi. Lepas tu insyaAllah kalau sempat kita akan masuk ke Aonang. Okey. Okey, hari ni jangan jauh sangat Jangan jauh sangat, nanti kau hampa putus nanti. Sebab Rahim dia akan dekat belakang. Okey. Kalau jalan clear 110 okey lah. Jangan laju sangat. Jangan lagi makan asam. Okey.
Dah pukul 10:20 pagi daripada Krabi, daripada Pak Bara tadi. Kita dah bergerak ke sekarang dekat Terang. Kat Terang kita berhenti sekejap di Cafe Amazon untuk berehat sekejap lah. Minum kopi ke apa ke. Barulah kita bergerak tadi kan. Kita kemas sekejap. Kejap lagi kita masuk minum lah. Cafe Amazon. Welcome to Cafe Amazon. Wah. Apalah macam kita dapat jugalah benda ni ada di tempat kita. Iyalah. Tak ada lah pula.
Okey, kita berhenti lihat makan sekejap lepas solat tadi. Kita makan sekejap dekat Muslim Patani. Langkah suka halal food. Alright. Tengok nak makan tom yum ke, nasi goreng ke, apa-apalah. Okey, kat tempat dia. Tak boleh beli lagi. Tak boleh beli. Ambil lah. Dah tahu lah. Ada disable, D5, D4. Bang, letak atas meja dia. Ni minum botol-botol sini bang. Ali ke bang? Apa tu? Tak, dia tak minum. Tak minum. Letak atas meja. Ini kerangka orang yang terlibat. Itu ais. Kan fungsi macam-macam. Dah suruh kita on je. Biasa tugas ni apa lah? Penting. Berada tu. Rasa hilangkan kan? Rasa hilangkan. Tapi dia pergi gambar, tak boleh ingat dengan gambar yang kat Kemaman. Abang kena pergi? Oh yang right tu. Gambar nak kat. Alam kat kepala kita lah. Ya. Gambar yang tinggi lah. Tahu. Guys, stop guys. Itu lah ini. Itu mau laut lah. Dia suka siput tu. Dia suka siput. Kau begini apa? 10 sen. Apa hasil dia?
Motor Sam ada problem. Tadi kita tengah tunggu dia dah ni. Dah jauh dah tadi dah. Rupanya dia tu dah sampai dah. Ngam-ngam pun dia sampai dah. Alhamdulillah. Okey Sam Alhamdulillah. Dia terjabut. Dia belah lah. Dia kena tukar motor-motor terus lah. 1,300. Dia ada dua. Ni lah. Ni 1,200. Dia 1,300. Elektrik special. Saya ada. Jauh lagi tu. Kita risau sebab dia kata, kenapa tak betul pakai pada nak tengok tongkat tak boleh tersekat. Rupanya terkulai. Benda yang risiko tu risiko. Benda teknikal yang berisiko. Okey. Kita menginap di Great Planet Phuket selama 2 malam Saya hotel dia tengah-tengah tahun lagi. Best lah. Malam ni lagi 1 malam. Ni ni. Oh, laundry. Jom kita berehat dulu. Suasana hari malam di Phuket.
Bangla Road. Inilah dia Bangla Road. Di Patong Beach, Phuket, Thailand. Sayang Bangla Road. Kita sekarang berada di Patong Beach. Patong Beach ni memang terkenal lah di Phuket ni. Antara tempat tumpuan pelancong lah. Jom kita tengok apa dia kata. Patong Beach. Patong Beach.
kita sekarang berada di Phuket Old Town. Nah, Old Town ni pada lama Phuket lah ni kot ni. Dan ada macam-macam tarikan yang menarik lah katanya Amin di sini. Dengan bangunan lama dia. Jadi jom kita tengok. Oh, ganja. El Gucho. Lion Phuket Cafe. Wah, dia ada singa dalam ni rupanya. Boleh lepak-lepakkan singa. Tapi sekali masuk dia 150 baht. 150 baht. Tak apalah, kita dulu luar lah. Bagi dia orang masuk dalam. Siapa nak masuk? Banyak bangunan-bangunan lama ni yang dia jaga balik lah. Tu dia buat niaga lah dalam tu. Yelah macam kat Malaysia pun ada ni kan, bangunan lama ni. Okey. Selepas balik daripada pantai tadi, kami bergerak ke sebuah masjid lah. Masjid ni dalam perjalanan nak balik ke Pekan Bukit balik lah. Dan tak tahu apa nama tempatnya. Apa yang menariknya masjid ni lah tepi laut. Wah, pemandangan dia cukup jaya, Habib. Cuba tengok dia punya pandangan dekat luar dia. Masjid ni 2 tingkat. Tapi dia menghadap laut. Sempoi betul lah. Sungguh teruja. Dia menghadap ke, tak tahu lah pantai belah mana ni. Tapi sangat menarik lah. Selesa dengan angin bertiupnya, sedap, sejuk, nyaman. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita dekat dah Bon Chu Pier, dekat dalam kawasan Phuket lagi lah. Kita orang nak naik bot pusing pulau lah. Sekarang dah pukul 7.30 pagi waktu Thai. Dan kita janji dengan dia pukul 8 nak bergerak. Bawa kita jalan naik bot tu lah. Okay, semua kita keluar awal tadi daripada hotel tadi. Lepas solat subuh tadi, semua dah bergerak. Dan masa nak mengejar time tu, ngam-ngam lah kita sampai waktu
waktu yang tepat lah sekarang ni. Jom kita tengok di kawasan sekeliling dia. Wah, pokok bakau. Ni bukannya kawasan nelayan tu. Dia orang buat pelancongan banyak sini. Jadi chalet pun kat belakang pun. Oh, Bonchu Pier speedboat. Kawasan dari chalet kat belakang ni. Oh, bot itu lah kita naik nanti ni. Bot dia sempoi je lah. Hahaha. Kalau bot putih ni saya lah. Mus, kita ni nak ke pulau kan? Pulau apa namanya? Oh, ni kena Nama dia floating village ataupun Panggi dalam bahasa tempatan lah. Panggi, is it Panggi Island? Panji Island. Panji Island. Yang saya tahu di situ ada komuniti Islam. Sejarahnya lah. Penempatan Islam. Pulau dengan rumah-rumah lah. Dan macam kampung. Dan di situ famous dengan floating football field. Padang bola terapung. So semuanya terapung lah. Jimbang they have the application. One person. You have to pay by yourself. How much? มันต้องตามรวยหรอกหลังจาก 300 baht. Oh, okay, no need. Yeah. Go. Just Slowly. go around. Yeah, only. Take photo. Go. Okay, yeah. Around. Take Okay. photo. Take photo. Okay. Okay. No need stop. No stop. Muslim. 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 Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali. 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 Mansur. Mansur. You. Kira? Name. Name. Kira? Ana. Ali. Muslim. Okay, jom kita bergerak ke pulau sekarang. Wah, sempoi juga dia punya bot ni. Boleh bersila kan. Boleh baring-baring. Bersila macam dugong. Ni bapak dugong. Ragu. Wah, kan cuaca cantik macam ni. Lega lagi lah. Cuaca pun sedap Boleh baring. Iyalah. Mudah lah. Oh, itulah yang terkenal tu. Ha? Betul. Ikan duyung. Ni ikan duyung. Mana? Waterboard tu? Ikan duyung. Yang terkenal kan? Ketol tu. Dengan pantai tu. Nampak dia orang turun kat pantai tu. 300 baht. Ni lah gambar dia. Apa dia? 300 baht tu. Foto. Oh, di atas tu macam itu. Dia orang duduk sini ambil foto daripada sini. Kita selfie. Seorang-seorang boleh atas ni. Oh, ada JT dia Dia ada JT. Memang. Sini ada chalet. Oh, ada chalet pun. Ada chalet sini. Tujuh. Sini boleh tidur Siapa mau tidur sini boleh. Tapi reganya
Rugi Abang Din tak datang. Tempat cantik ambil gambar. Ya, sekejap Boleh. Boleh. Dah. Empat. Sini tak? Oh, ini Pierce Brosnan man ni. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gentle. 1, 2, 3. Betul dia. Posing ya? Ya, masing-masing mencari placing untuk berposing. Wah. Main lagi. Raib. Apa game? Ada Raib. yang maluin. Main lagi. Walau. Tutup bukit lah. Titanic. Tempat berkenu di sini. Katanya kalau dia nak sewa kenu, dia ada kenu kat sini kat tepi tu. Boleh masuk bawah gua tadi tu, main-main kat kawasan yang dia bertanda tu lah. Tengok belakang lebih lawa lagi belakang tu. Zack, belakang tu macam tu. Oh lama. Banyak betul pulau-pulau dia. Perkampungan terapung. Wah, tapi binaan dia pun menarik lah Panji Mutiara. Okey, kita dah sampai di Pulau Panji, Pulau Terapung tu lah. Apa ni, Perkampungan Terapung tu lah. Panji Mutiara. Let's make a trip where we can find some harmony. Wah, ini boleh berehat-rehat ni. Pulau Panji. Terima kasih. Wah, hebat. Okey. Masjid semua. Oh, semua. Oh, ada football stadium. Okey.
Wah, suasana Hope as you start to Suasana dalam in this lonely place. kedai ni, Panji Mutiara ni. Lying in your soul. Let's make a Apa dia? trip down where we can Kopi. find some harmony. Why? Let go of myself afraid. Started off with Wah, tapi memang selesa betul lah sini it's bright like creative Joe Blade. Made the glow as the rain down in the morning sun.